Apa? Nak cuti? Hari Raya. La 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 Hari Raya. Siap pergi ni, kita boleh balik cuti raya lah. Betul. Eh Syah, kau lah kau, nak cuti ke? Ya tu, sebagai tiket tu. Oh ya kak? Oh. Ha? Cuti? Aku pun nak cuti juga. Cuti ya. Okay, sebagai tiket tak kita. Tokan tiket. Dulu, aku lupa order tiket tadi ya. Tuan, hari tu mak aku pesan suruh beli tiket awal. Dah lah tiket mahal tu. Mana aku nak balik dah ni. Mana ni? Sabar. Yes. Bolanya inilah dia kan. Boleh dah, boleh. Bismillah. Cik, saya nak minta cuti. Apa? Nak cuti awal? Mungkin tidak. No. Nak cuti awal? Kau tak tengok ke memo hari raya dah bagi hari tu hari kan? Cuti ganti. Aduh, kelas ganti lagi. Alamak. Apa? Nak cuti? No, tak boleh cuti. Tuan, saya nak minta cuti tuan. Semua tugasan awak dah siap ke? Balik raya. Dah balik raya. Ya. Balik raya. Wah, bersih muzik kau. Of course lah, kita kan nak raya. Dah balik raya. Ya. Nak balik raya. Balik kampung kita. Baliklah beraya. Nak balik raya. Balik kampung kita. Balik. Jika tugasan dah siap, bengkel dah kemas, saya cadangkan awak mohon kebenaran daripada pengarah untuk ulasan cuti. Awak nak mohon cuti awal? Boleh. Tentulah boleh. Tapi awak perlu pastikan awak kembali semula ke kampus pada masa dan tarikh yang ditetapkan. Janji? Saya mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Kepada semua pelajar dan warga ATKAK JTM Kampus Jerantut dan Muazzam Shah. Semoga Syawal yang mulia ini membawa keberkatan, kebahagiaan dan mempereratkan ukhuwah antara kita semua. Kami daripada ATKAK JTM Kampus Muazzam Shah. ATKAK JTM Kampus Jerantut mengucapkan Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Dah balik